Dia belum tahu kalau Robby ini kan tentara kan sama Kakang. Ini tadi aku buat video tak lepas-lepas ni. Polis Malaysia takut tengok kad tentera Indonesia. KTA, kartu tanda anggota, KTA. Besar sangat ke dia punya kartu tanda anggota ni? Terpakai ke kad pengenalan tentera di negara lain? Apa betul polis kita takut? Tapi yang paling besar isunya ialah dia mengatakan anggota kita minta duit. Jadi kita tengok dia pun ada rakam video. Minta video itu dikemukakan kerana dia telah pun menyebut anggota tu nak minta duit. Jadi kalau betul anggota minta duit, kita minta lah SPRM yang terbabit dan lain-lain ambil tindakan kepada anggota termasuk polis. Jadi jangan kurang ajar. Cakap sombong dalam muka tak boleh belah. Sombong babi betul. Ini kurang ajar ni. Ini kurang ajar. Jadi dia fikir besar sangat. Kad pengenalan tentera dia besar sangat. Anggota tentera ni, kawan-kawan aku pun ramai TNI dekat Indonesia. Kami dulu pun pernah bertugas sama-sama di Sabah dulu, tahun 98, 99 dulu kan. Jadi anggota TNI yang aku sembang pun malu dengan apa yang dia sebut ni. Jadi aku pun tak tahu, celaka betul lah. Sombong betul lah bangsat ni kan. Inilah dia. Dia fikir dia pemain hebat sangat. Kita tak cakap pasal bola. Aku tak tengok bola pun. Tapi aku tengok kurang ajar lah dia ni. Kurang ajar lah. Tu je lah, pendek je lah, tak payah panjang. Memang sial lah. Buat report polis, minta supaya dia ini nanti dipanggil dan buktikan bahawa ada anggota polis yang mana tadi minta duit. Dan juga minta bagi bukti video sebab dia ada rakam video. Kalau tidak, kita minta Wisma Putra untuk take something lah, to do something lah. Okay, Assalamualaikum.